Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Bukan Brozul Channel tetapi Brozul Outdoor. Nak ke mana kita hari ni guys? Hari ni saya nak pergi beli barang sikit, barang-barang dapur sebab dah 2 minggu tak pergi ke pasaraya. Jadi sebenarnya setiap bulan pergi pasaraya 2 kali ataupun 3 kali. Biasalah ada anak, ada isteri ni kalau pergi pasaraya ni memang beli barang dapur lah. Tak ada benda lain yang ada beli. Lagipun itu dah tanggungjawab kita ya. Jadi guys, tanpa berlengah lagi, macam mana perbelanjaan di Malaysia ni, macam mana orang Malaysia berbelanja, macam mana mereka shopping untuk beli barang dapur. Jom kita tengok bagaimana saya belanja. Ini adalah kebiasaan orang Malaysia kalau belanja beli barang dapur. Apa lagi? Mari. Okey, dah sampai pun kita di pasaraya, iaitu Pasaraya Hero dekat Simpang Maisuri. Tapi sebelum tu saya nak pergi DIY kat depan sana. Jom. Okey, dah sampai. Jom kita masuk dulu tengok apa yang ada kat dalam DIY ni. Lagipun saya nak beli barang untuk gantung medal anak saya guys. Lepas tu saya nak beli sedikit barang-barang keperluan di rumah untuk di rumah lah. DIY ni barang dia murah-murah. Rasanya dekat tingkat atas untuk besi tempat simpan medal tu. Sebenarnya besi tu untuk bilik mandinya, tapi saya nak ubah besi tu untuk tempat letak medal anak saya. Ni naik atas ni. Naik atas ni ada banyak lagi barang-barang. Dia ada 2 tingkat DIY ni. Jom kita tengok belah mana dia letak. Mana besi tu ya. Mungkin dekat sebelah sini kot. Jom kita tengok. Sini ada banyak barang-barang juga ni. Ni kapet-kapet ni. Kapet lap kaki. Dia barang untuk toilet sebenarnya benda tu. Tapi bolehlah kita kreatif kan. Kita buat untuk letak medal lah. Benda macam ni. Yang macam ni lah saya kata. Yang macam ni. Ataupun yang macam ni. Untuk letak medal anak saya. Sebab terlalu banyak. Beli yang ni pun okey je ni. RM26.90 harga dia. Yang macam ni. Nanti dia boleh gantung medal kat situ. Kalau beli pun nanti ni lekatkan dekat dinding. Lekatkan kat dinding. Boleh letak medal kat situ. Gantung. Tapi ada satu je ni. Mungkin saya kena beli 2. Cantik guys. Sebab dia apa? Dia kita boleh. Saya pakai yang skru tembak tu kan. Yang gun tembak tu untuk di dinding. Jadi tak perlu kita drill. Yang ni senang ni. Ada satu ni je. Saya nak beli 2. Okey, tak apalah, beli satu je dulu. Nanti tengok kat DIY yang lain. Kalau ada, baru kita beli 2. Tengok ada banyak lagi barang-barang ni. Macam wiper ni pun ada. Murah wiper kat sini, RM19, RM23. Barang-barang kat DIY ni memang sangat murah lah. Dulu selalu tengok ada review dekat TikTok. Diorang untuk carpet cleaner, sofa cleaner ni kan. Tapi kat sini jual 300 je. Nampak harga 300 je. Kalau dekat TikTok ada yang jual 200 lebih, 300, 400. Banyak barang-barang elektrik kat sini. Saya dulu ada pernah beli ni. Yang ni jak ni. Tapi warna putih. Untuk air panas. Murah je harga dia. RM28 je. Ada dinosaur ni. Anak saya Zafran suka dinosaur ni. Tengok berapa harga dinosaur ni ya. Berapa harga dia? Tak ada harga lah. Ini dia seronok ni. Kalau macam ni dinosaur macam ni. Paling dia suka. Beli yang macam ni pun okey juga untuk Zafran. Dia suka ni. Taklah mahal. RM16. Lagipun asyik mainan yang sama je. Dia suka binatang guys. Kalau binatang, apa-apa binatang dia suka. Kucing ke anjing. Kalau dia jumpa kucing, dia tunggang kat belakang. Ni ada panda, ada unta, ada beruang, ada serigala, ada badak. Ni yang baru ni. Okey ni ada hippo. Okey lah, mesti dia suka ni. Zafran ni dia pelik sikit. Dia tak suka kereta-kereta macam ni. Dia suka jenis binatang-binatang. Itulah tak ada masa lagi untuk bawa dia pergi zoo. Nanti ingat nak bawa dia pergi zoo sebab dia suka binatang kan. Yang bestnya Zafran ni dia tak perlu mainan mahal-mahal pun. Janji benda tu binatang. Ada nampak bentuk. Okey, dia dah senang sangat hati dia. Dah gelap dah. Okey, jom kita pergi dekat ada tempat kedai jual repair jam. Malam-malam tu ni pun jam juga kawasan ni. Kawasan Hero ni memang kawasan tumpuan ramai kan. Kat sini saya nak beli bateri untuk remote joystick. Saya sebenarnya joystick untuk handphone. Untuk remote joystick. Kat sini ada tak ada jual. Nak tanya. Mana orang tu? Tak nampak orang dia. Sini tempat buat kunci. Tempat jual jam pun ada. Bateri jam pun ada. Okey, dah pun beli bateri tadi. Untuk joystick ada pun 1220. Dia boleh pakai lah sebenarnya bateri tu 1225. Tapi dia boleh pakai untuk 1220. Harga mahal juga dia jual RM15. Tapi tak apalah. Yang penting ada kan. Sebab untuk joystick handphone saya, kalau kita nak buat joystick angkat gambar jauh-jauh, senang. Tekan pakai joystick tu je. Okey, sekarang untuk pergi ke pasaraya. Jom. Sejuknya dalam pasaraya. Kat luar panas. Walaupun dah malam tapi masih panas cuaca. Okey, kita tengok apa yang nak dibeli dulu guys. Banyak pampers ni. Ush.
Ada promosi ya Pampers, RM29. Biasa Pampers ni RM32. Promosi. Okey, ambil sabun ni, sabun mandi. Ambil 2 terus lah. Ambil 1 biru dan ambil 1 oranye. Ambil 2 yang ni. Okey, ambil shampoo ni. Yang ni yang Cristiano Ronaldo punya. Ambil yang untuk keguguran rambut. Mana kan keguguran rambutnya? Sebab rambut saya kadang gugur juga. Yang ni kot. Ni cold spot. Yang ni. Yang ni cooling age control. Dia ada tulis kat sini untuk dandruffnya, untuk mengurangkan keguguran rambut. Okey ni. Oh, yang ni lagi murah. Anti-bug ni. Anti-bug ni lagi murah daripada yang saya beli yang Lifebuoy tadi. Lifebuoy ni RM10 lebih. Kalau ni baru RM8. RM8.99. Tukarlah. Ambil yang ni lah. Okey, ambil 1 biru, 1 color purple. Sebab dia ada promosi. Ambil 2. Purple, yang ni biru. Yang ni hantar balik. Okey, kita tengok ubat gigi Dali. Inilah bagusnya jadi orang Malaysia. Ada sumbangan asas rahmah. Dia akan bagi RM100 untuk setiap warga negara Malaysia yang B40. Jadi tak perlu kita nak bayar lebih-lebih. Maksudnya kalau RM100 tu boleh kita beli barang-barang dapur. Termasuk dengan ubat gigi sekali lah. Dia orang support. Maksudnya 100 tu boleh habiskan dalam masa sebulan. Jadi kuranglah sikit guna duit kita. Sebab kerajaan dah bantu kan. Sebenarnya bukan setakat ubat gigi je, macam-macam lagi. Ni untuk mandian pun ada sumbangan asas ramah. Banyak lagi sumbangan-sumbangan daripada asas ramah. Itulah seronoknya menjadi orang Malaysia. Kelebihan menjadi orang Malaysia, banyak dibantu. Jadi meringankan lagi untuk beban-beban keluarga-keluarga di Malaysia. Ada juga yang kata asyik nak minta bantuan kerajaan je. Bukan minta bantuan kerajaan, kita bayar cukai. Jadi duit cukai yang kita bayar tu tadi kembali pada kita semula. Jadi itulah cara yang betul. Kan? Betul tak? Okey, ambil yang ni lah. Murah sikit. Kali 2 pack baru RM9.89. Saya duit rahmah saya dah habis. Tunggu bulan depan untuk bulan November punya. Jadi ni kena beli sendiri. Okey, jom kita ambil yang ni. 2 pack murah RM9.89. Okey, yang ni kita pulangkan semula kat sini. Letak balik kat sini. Okey, tengok susu anak saya pula. Ambil yang biasa punya. Ni langkah 3. Langkah 3 ni 1 kilonya. Memang mahal sikit kalau 1 kilo. Ambil yang kurang sikit daripada 1 kilo. Yang ni RM25.49 untuk 850 gram. RM25.49. Lebih kurang dengan harga 99 juga. Okey, kita bayar. Wangi daun ni dah habis kat rumah. Biasa saya beli warna purple ni. Warna purple, warna biru tak pernah pakai lah. Warna biru ni dia mencegah bau hapak katanya. Ini pun sama, mencegah bau hapak juga. Rasanya saya nak try pula yang warna ni lah. French lavender ni. Sebab saya selalu beli yang warna purple ni. Beli yang warna pink ni pula. RM22.99. Di kat atas ni barang-barang basah macam sayur, buah, ikan, ayam. Kat atas ni memang biasanya ramai lah kalau tempat-tempat yang ni. Ada roti kat sebelah sini. Sebelah sana ada buah. Ayam dekat sebelah sana. Alamak, ayam dah habis. Macam ni saya kena pergi pasar raya yang kat tempat lain ni. Tapi tak apa, kita beli benda lain dulu kat sini. Nanti lepas tu pergi kat sana pula. Pasar raya yang Fresh Grocery dekat sebelah lain. Okay, ambil sotong. Ni biasa sotong ni saya beli. Sotong frozen. Okay, daging buffalo. Daging kerbau Daging kerbau biasa memang ni kena wajib beli selalu. Untuk stok beli satu je lah. Sebab ada lagi kat rumah sebenarnya. Harga dia RM16.50. Okey, buah yang wajib dia beli kalau saya pergi pasar raya. Makan buah nanas. Buah nanas ni bagus untuk kesihatan. Banyak manfaat dia. Beli yang ni lah satu. Jangan beli yang terlalu masak. Sebab nanti biasanya esok baru saya potong buah tu. Okey, satu yang ni. Ini MD2 tak salah saya. Sebab ada kuah rojak, kita beli kedondong. Nanti boleh campur nanas dengan kedondong, campur gaul dengan kuah rojak. Kuah rojak Adabi. Okey, ni roti-roti. Roti-roti ni pun banyak juga untuk sumbangan asas ramah yang macam saya kata tadi. Sayur bayam merah. Sedap juga ni. Ambil satu sayur bayam merah ni. Sayur kailan. RM2.20 kailan ni. Okey. Nampak masih segar kan? Susu farm fresh yang warna oranye ni. Tengok expired dah sudah. Lambat lagi. 10 November. Okey. Telur ayam guys. Yang ni grade B. Grade B. Okey, grade B juga.
Tapi besar juga walaupun dia grade B saya nak ambil yang ni lah. Yang ni nampak okey sebab saya pun biasa juga beli jenama telur plastik segar ni. Harga dia RM12 grade B. Okey yang ni. Isteri saya pesan sos tiram. Kita ambil sos tiram Kimball. Harga dia RM7.25. Okey, beras sekali. Biasa beras yang saya makan Bird of Paradise, harga dia RM25.59 untuk 5 kilo. Dan ini adalah stok wajib untuk semua rumah orang yang ada kat Malaysia. Saya rasa mungkin bukan rumah saya seorang, semua rumah orang di Malaysia mesti ada stok Maggi, stok mi lah, apa brand, yang penting ada mi segera. Okey, jadi kita ambil 3 jenis. Satu asam laksa, satu lagi yang jenama ni Gardenia laksa kari, satu lagi Maggi. 3 jenis. Oh, bihun jati ni ada promosi RM1.99. Biasa normal price RM3.40, tapi dia promosi RM1.99. Kita beli satu lah. Biasa pagi-pagi isteri saya goreng untuk bihun goreng. Biasanya ada subsidi minyak guys untuk rakyat Malaysia kat sini. Okey, biasanya ni minyak paket. Memang katanya sini pembelian minyak masak paket 1 kilo kini dihadkan kepada 3 paket setiap pelanggan. Ni dia. Setiap pelanggan hanya boleh membeli 3 paket saja. Kita ambil 2 paket cukup lah. Okay, terima kasih. Okey, alhamdulillah dah pun kita beli barang di Pasaraya Hero ni. Jadi sekarang kita nak pergi kat kereta. Kita nak pergi satu lagi pasar raya dekat Fresh Grocery yang ada dekat Lumayan sana. Antara kedai durian, jualan durian yang famous di Sri Permaisuri. Kalau musim durian memang murah durian kat sini, Musang King ke Blackthorn ke. Ini sebab bukan musim, sebab tu tak apa ramai. Pasar raya yang saya nak pergi dekat depan sana. Jalan malam-malam macam ni sebenarnya seronok sebenarnya, tak panas. Lagi seronok daripada siang. Kalau siang panas sangat. Itu yang best kalau jalan malam-malam macam ni. Okey, ni pasar raya yang kita nak pergi tu, Home Fresh Grocery. Masuk kat sini. Ini pintu keluar dia. Masuk dekat sebelah sana. Nak beli ayam je sebab tadi dekat Hero tak ada ayam. Naik tangga ikut sini, shortcut. Dia sebenarnya kalau bawa troli kena ikut sebelah sana. Tapi kalau nak naik tangga ikut sebelah sini je. Terus sampai tempat jualan-jualan barang-barang basah dia, pisang, buah semua ada. Sayur-sayur semua kat atas ni. Ayam dia dekat sebelah sana. Isteri saya kata dia suka ayam kat sini, bersih, tak berdarah sangat. Kalau kat Hero tu memang kotor sikit berdarah, kena cap basuh bersih-bersih lagi. 2 ekor tak tahu berapa kilo. Sekilo berapa harga dia ayam segar? RM8.29. Yang ni kalau 5 ekor ke atas, kalau 1 ekor RM8.59. Kita beli 2 ekor, maknanya harga dia RM8.59. Terus letak kat sini timbang. Okey, potong 16 boleh? Ya, 2 ekor. Itu sepotong, saya minta potong 16. Okey guys, kita dah beli ayam tadi dekat Home Fresh Grocery tadi. Dan 2 ekor RM3.20. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita kali ini. InsyaAllah jangan lupa terus subscribe, share, komen apa yang patut saya buat untuk setiap hari, untuk vlog-vlog yang saya akan datang. Dan mungkin ada yang korang nak minta saya buat apa-apa tentang vlog, pergi mana-mana ke, korang komen di bawah ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menonton daripada mula sampai akhir. Dan itulah tadi bagaimana cara orang Malaysia berbelanja di pasar raya, terutamanya saya lah. Dan saya lebih fokus pada diri saya, macam mana saya belanja untuk barang-barang dapur. Sebenarnya untuk sebulan saya belanja barang dapur lebih kurang 2 ataupun 3 kali. Tengok apa yang ada, kalau apa yang cepat habis saya belilah dulu. So, okey, jumpa lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Semoga anda semua suka dan seronok dengan cerita-cerita yang saya bawa dalam vlog saya ini. Kalau ada kekurangan ataupun ada yang mahu ditambah, boleh tambah, boleh komen di bawah. Okey, rasanya di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.